Kenapa susah tidur walaupun badan dah penat sangat? Badan penat, mata mengantuk, tapi kenapa tak boleh tidur? Okey, calm dulu. Kalau awak pernah alami benda ni, awak tak sorang. Sebab realitinya bukan badan yang tak ready, tapi otak awak yang belum shutdown. Kita sangka bila letih, automatik tidur senang. Tapi bila otak tengah ligat fikir kerja, scroll phone, fikir dialog yang kita tak puas hati tadi, susah dia nak slow down. Lagi satu, cahaya biru dari phone, laptop, semua tu stop penghasilan melatonin. Tu hormon yang bantu kita rasa mengantuk. Kalau stres tinggi, hormon kortizol naik. Badan tak faham awak nak rehat. Dia ingat awak tengah lari dari dinosaur. Dan ramai tak sedar, teh tarik, air bikarbonat, coklat panas, semua tu ada kafein tersembunyi. Minum lepas 4 petang, confirm tidur lambat. Nak bantu otak dan badan sing balik? Minum magnesium bantu saraf relax. Matikan skrin sejam awal. Buat journaling atau zikir ringan, mandi suam. Try teknik pernafasan. Kadang bukan sebab insomnia pun, cuma badan kita perlukan ruang untuk rasa selamat dan tenang. Baru dia tahu, dah boleh tidur. Kalau awak suka konten gaya macam ni, follow saya dan share kat kawan yang asyik tengok ceiling tiap malam. Dan jangan lupa minum air putih sebelum sarapan ya.